Tapi sebenarnya dalam proses kiraan undi itu sebenarnya, secara jujur saya dapat panggilan telefon daripada Datuk Seri Anwar dalam pukul 2.30 pagi. Itu yang menarik sebab di Bagan Datuk ni 60,000 yang undi. Tapi sebab pukul 2-3 pagi tempat-tempat lain dah umum dah. Di Bagan Datuk ni tak umum lagi kan. Jadi ketika itu saya cakap pada kawan, we have to fight. Kita kena make sure kita kira betul-betul. Undi rosak pun dekat 800. Saya kan kalah 348. Jadi we want to continue and fight. Iyalah. Perdana Menteri Susyana waktu itu telefon. Dia kata okay, I was impressed. Dia punya kerja kuat di Bagan Datuk dan sebagainya. Tapi kita nak tubuh kerajaan. Kan. Sri Zahid telah pun keluar surat, tanda tangan untuk menubuhkan kerajaan. Ketika itu plus Datuk Seri Zahid punya kemenangan, dia jadi 30 kursi parlimen. Pakatan Harapan ada 82 campur dengan 30, just nice 112 untuk tubuh kerajaan. Saya tanya Datuk Seri Anwar, kata bos, ini betul-betul berlaku tak? Is this really happening? Saya tak mau jadi macam dulu lah. Tak nak kena game lah. Tak kena game kan. Kali ni kita nak buat betul-betul kan. Kita yes Sam, you're forming the